Selamat pagi. Hari ni kita vlogging pakai kamera Sony. So maybe suara tak berapa dengar sangat lah kan. Pagi ni kita punya tentative adalah kita nak cari sarapan. Kita dah listkan beberapa tempat dan kita akan pergi sarapan dekat tempat tu. Kita maybe akan pergi macam tempat yang ada aquaria macam tu. Dan maybe kita akan naik boat kot. We see how. Macam-macam lah. Dah sampai di Roti Canai Sarang Burung. Rezeki kita lah sampai-sampai orang belum ada lagi. Oh, apa je hari ni? Oh, yeah ni. Daging, nasi lemak, telur, sambal. Sambal sikit. Hai guys, tak nampak muka kat I kan? Tahu macam ni? Kita dah sarapan. Kita memang order nasi lemak. Sebenarnya dia ada banyak, tapi kita order nasi lemak je sebab kita memang hantu nasi lemak. Kita order nasi lemak, lepas tu dia ada pek ngah, roti jala, dia roti canai sarang burung kot macam tu. Tapi kita orang dah pergi lambat tadi. Roti canai sarang burung tu macam dah habis lah. So kita order lah nasi lemak. Sedap weh. Nasi lemak dia sedap. Punya sambal tu macam sambal aku sekolah dulu. Sekarang kami nak pergi underwater world. Kita basuh kereta dulu guys. Orang dah bagi pinjam kereta. Kita kenalah jaga dengan sebaik mungkin. Okay korang, aku beli ini. Kurma. Dark chocolate. Dah buat lah nak tadi boleh. Tak Tapi semua orang perlu. tapi sewa dari Dia dekat bot kau dia kat pasal pantai kau dia. Bot main akan datang ambil awak. Naik kenderaan atau pergi kat boat lah. Bulan ke tak lupa. Kita dah sampai underwater world. Masuk Ni kos untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi banyak ya. Okay. Sini. Lagi sayang. Ayah. Sekarang kita dekat African Penguin. Kita nak lihat. Ni underwater view. Bismillah. Wow. Penguin. Best gila sini. Weh, dia bersidai kat sini.
goreng ramai. Mata tak ada. Bulu mana dah. Telinga tak ada. Macam gini je hidup. Kenapa? Kenapa dia menjudangnya ni? Ayuh. Selesai dah kita punya tour dekat Underwater World. Background dia memang tak lawa pun sebab tempat ni macam masih ada renovation. Tapi background yang ini cantik, coklat. Kita tak boleh ni semua ni. Astaghfirullahalazim. Cik. Astaghfirullahalazim. Sekarang korang faham kan kenapa aku punya pemikiran dengan dia tu macam boleh masuk. Mama, kita nak pergi cari coklat. Kita dah tahu dah dekat mana yang harga yang better lah. So kita nak pergi cari Coklat. Nak balik. Tadi kan kita dah beli yang coklat kurma tu sedap. Tapi yang tu kat Pantai Senang. Yang kita nak pergi ni dekat mana dah. Tapi lah nanti sampai tu. Okay, bye. Okay, sekarang kita berada kedai yang menjual coklat. Banyak gila. Tak tahu ni banyak abang kena bekerja 3 kali ganda. Itu pulau tu sana kan dia ada satu lekuk lah macam dia mengandung macam tu. Dekat pukul 6 kita dah settle snorkeling, dah tengok helang, kita dah settle beras basah, lepas tu yang apa tu, dan yang bunting, semua kita dah selesai. So sekarang kita dah terasa lapar. So kita orang tengah fikir nak makan apa ni. Dia macam nak ambil dan go je, macam tu, nak tapau je. So kita tengah cari kalau ada dapat KFC yang panas-panas bawa balik. Wah, sedap juga kan. Sedapnya. Malam terakhir kita berada di Langkawi. Masing-masing dah barai.com. Lipstick untuk pakai memang barai. Tapi malam terakhir ni kita tak nak lah duduk stay dalam bilik je. Kita nak at least pergi cari something. Kita nak chill-chill je malam akhir kita ni. Sekarang kita balik semula ke Pantai Cenang. Jalan-jalan je, chill-chill sebelum kita balik ke Penang besok. Besok kita akan stay dekat Penang untuk 1 hari. Kita dah ada homestay dekat situ. So malam ni kita chill-chill je lah. Rambut dia. Aku dengan lelaki Rafazira tu sama je rambut dia.
kat Langkawi ni dia punya panas tu sampai hari yang ketiga ni pun panas dia tak menyengit sangat macam dekat Negeri Sembilan. Sebab kat Negeri Sembilan panas dia adalah panas yang kering. Malam ni kita badan sebenarnya sakit-sakit, tapi kita tak ada planning nak pergi spa pun sebenarnya. Kita just planning nak habiskan masa chill-chill je. Kita ada beli coconut shake. Boleh lah.